TG, besok kan 16 Mei. Kau rasa warga TGS tahu tak besok ada Hari Guru? Apa kata kita tercah warga TGS? Sebab cikgu baik and cikgu selalu bagi makanan. Sebab mereka supporting. Awak pula? Sebab cikgu kat TGS ni sangat cantik, comel molek dan sangat handsome. Sebab cikgu kat TGS ni baik hati and kalau kita minta tolong, dia akan tolong. Okey, terima kasih korang. Okay, korang suka cikgu apa? Cikgu Putri. Kenapa? Apa special dia? Sebab Cikgu Putri dia sabarlah yang perangai kita orang. Lepas tu Cikgu Putri terima segala kebaikan kita orang. Kita orang sayang Cikgu Putri. Okey korang, kenapa kita perlu menghargai guru kita? Kalau tak ada guru, macam nak belajar? Kerana guru mengajar kami ilmu pengetahuan. Kerana guru selalu membagi motivasi untuk berjaya. Bye korang. Okey korang, jom kita tanya cikgu-cikgu pula. kenapa cikgu-cikgu minat dalam bidang perguruan ni. Jom. Bagi saya, jasa guru tu adalah sangat penting. Saya membina dan membentuk generasi pada masa sekarang, tetapi dia akan memberi kesejahteraan negara pada masa akan datang. Oh, sebab sebelum ni kawan saya yang ajak saya untuk pergi interview, so saya ikut je lah. Okey. Cikgu Alia pula? Saya nak keluarkan bakat murid. Wow. Cikgu Sahila pula? Saya nak pastikan akhlak anak-anak muda terdidik. Sebab saya jadi cikgu sebab mak saya suruh. Sebab cikgu nak anak-anak murid ada adab dulu, baru ilmu. Okay, why I want to become a teacher is generally I like to help people, and one thing that I able to help people is by sharing my knowledge. So that's why I chose teacher as my occupation, so that I can help people to share my knowledge. Kerana guru dan murid ibarat irama dan lagu yang takkan mungkin dapat dipisahkan. Okey, Cikgu Faizan. Okey, kerana cikgu nak cuti banyak. Okey, Ustazah pula nak jadi cikgu sebab nak sebarkan ilmu pengetahuan. Kalau tanpa guru, tak tersebarlah ilmu. Okey. Baiklah cikgu-cikgu, terima kasih. Bye. Cikgu, 我爱你。ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். Selamat Hari Guru. Saya cikgu. Semoga cikgu-cikgu terus tabah menghadapi perangai-perangai murid-murid di SMK Putri Titi Masa. Kami sayang cikgu. Awak semua dah siap kerja ke belum? Dah. Ana, Tengku. Dah siap kerja sekolah ke belum? Kemut. Buka buku sekarang. Kenapa tak siap? Korang nak jadi apa? Ana, tengok cikgu macam merajuk je dengan kita. Itulah, jom kita minta maaf. Jom. Bu jangan marahlah. Cikgu tolong relaxlah. Cikgu jangan naik darah tinggi kalau kami buat geger. Senyap sikit, bukan niat nakal sangat. Maafkan kami saya cikgu juga.